Anda pernah tengok tak satu projek tu macam gagal? Padahal tim dia semua orang-orang hebat kan? Selalunya kita akan salahkan skill. Tapi sebenarnya puncanya lebih dalam lagi. Sesuatu yang kita tak nampak dalam report. Jom kita bedah siasat isu tersembunyi ni. Nah, isu tersembunyi ni selalunya berpunca dari satu benda je. Kemampuan leader tu untuk baca apa yang kita panggil keselarasan atau congruence dalam tim dia. So, cuba kita tanya diri sendiri. Leader kita tu betul-betul faham tak apa yang jadi behind the scenes? Okey, selalunya kan, bila prestasi jatuh, kita terus fikir, ni mesti tak cukup skill teknikal. Tapi sebenarnya, puncanya lebih halus dari tu. Cuba bayangkan, satu sales team ni asyik miss target. Kita hantar dia pergi training produk, tapi tak jalan juga. Kenapa? Sebab isu sebenar mungkin sebab tim tu sendiri tak percaya satu sama lain. Inilah yang kita panggil ketidakselarasan dalaman. Cuba tengok ni. Inilah contoh paling jelas. Ada team member cakap, ya, saya committed. Tapi bahu dia jatuh, muka pun macam tak ada semangat. Ada pula yang angguk-angguk setuju dengan plan. Tapi aura dia, tenaga dia, flat je. Jurang ni lah antara apa yang mulut cakap dengan apa yang badan tunjuk, kat sinilah prestasi mula bocor. Leader yang power, dia boleh nampak jurang ni dari jauh lagi sebelum jadi masalah besar. So macam mana seorang leader nak baiki jurang ni? Kat sinilah kita nampak beza langit dengan bumi antara pengurus biasa dengan seorang pemimpin jurulatih. Pengurus tradisional, dia akan tengok apa? Dia tengok spreadsheet, tengok report, tengok KPI. Tapi pemimpin jurulatih, dia tengok orang di sebalik nombor-nombor tu. Dia perhati benda-benda yang tak ada dalam report. Macam mana nada suara orang tu, postur badan dia, vibe dalam bilik meeting tu. Dia faham yang tenaga seseorang tu kadang-kadang lagi power dari mana-mana KPI untuk tunjuk prestasi sebenar. Okey, so macam mana leader coach yang hebat ni buat semua tu? Rahsianya bermula dengan 3 skill penting untuk baca signal-signal halus yang orang lain selalu terlepas pandang. Skill yang pertama, kalibrasi. Maksudnya, kebolehan untuk kesan benda-benda yang tak ngam. Contoh you tanya team member pasal satu deadline. Dia jawab, boleh, no problem. Saya siapkan. Tapi mata dia macam melilau, suara pun macam tegang sikit. Itulah signal untuk you buat kalibrasi. Terus tanya, okey, I nampak you macam risau sikit. Apa yang sedang bermain dalam fikiran you? Next, skill kedua, kebolehan untuk kesan keadaan buntu atau stuck state. Ini bila seseorang tu macam terperangkap, mental block orang kata. You boleh nampak tanda-tandanya, muka dia tegang atau bila you tanya, jawapan dia macam tak tentu arah. Dan kerja kita bukan nak jadi ahli psikologi pun. Tak, ini pasal jadi proaktif. Selesaikan masalah tu sebelum ia meletup dan rosakkan hasil kerja. Dan kalau kita buat tak nampak aja, kos dia tinggi. Cuba bayangkan macam enjin kereta. Mula-mula ada bunyi pelik sikit. Krik-krik, kita boleh je buat tak tahu kan? Tapi lama-lama, boom, kereta tersadai tepi jalan. Keadaan buntu ni, itulah bunyi pelik dalam tim you. Satu signal yang masalah lebih besar tengah tunggu. Tapi tak adalah negatif je semua. Ada juga momen yang kita panggil detik berpotensi tinggi. Ini momen best. Momen bila apa yang orang tu cakap, tenaga dia, bahasa badan dia, semua selari. Perfect. Mata dia bersinar, postur badan dia tegak, yakin. Bila you nampak momen macam ni, itulah green light. Inilah masanya untuk you push, bagi cabaran, bagi kuasa kat dia. Sebab kat sinilah magic berlaku. Okey, bila you dah pandai baca signal-signal ni, yang mana tengah stuck, yang mana tengah on fire, skill seterusnya ialah mengubah cara kita bercakap. Kita kena bawa perbualan tu ke satu level yang lebih dalam. Macam ni cara dia berfungsi. Seorang pemimpin jurulatih akan bimbing tim dia daripada asyik salahkan keadaan sekeliling atau persekitaran kepada ambil tanggungjawab sendiri, iaitu peranan. Lepas tu, fikir pula, aku kena jadi orang macam mana untuk berjaya? Itu identiti. Dan last sekali yang paling penting, kenapa kerja ni penting? Iaitu tujuan. Percayalah, bila seseorang tu dah jumpa kenapa dia, komitmen dia akan jadi lain macam punya. So, lepas kita dah dengar semua ni, adakah coaching ni sekadar satu lagi benda dalam checklist HR? Memang taklah. Ia sebenarnya satu pelaburan strategik. Sangat-sangat penting. Dan pulangan dia bukan biasa-biasa. Bila leader dah jadi coach yang hebat, satu organisasi akan rasa tempiasnya. Keputusan jadi lebih tepat, gaduh-gaduh senyap tu makin kurang dan prestasi bukan naik sikit-sikit je, tapi ia akan kekal untuk jangka masa panjang. Mampan. Dan inilah ayat yang paling best untuk simpulkan semuanya. Ini bukan sekadar kemahiran insaniah, ini adalah pengganda prestasi.
Kan? Satu idea yang betul-betul power, yang boleh ubah terus cara kita pandang kepimpinan. Jadi inilah cabarannya untuk semua organisasi kat luar sana. Cukup-cukuplah obses dengan KPI, KPI, KPI. Apa kata kita mula labur untuk bina leader yang boleh baca potensi sebenar dalam diri manusia. Itulah kelebihan daya saing yang sebenar dalam dunia hari ini. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan terakhir untuk difikirkan. Organisasi anda, adakah ia tengok coaching ni sebagai satu kos, satu perbelanjaan atau sebagai satu strategi utama untuk berkembang maju? Sebab jawapan kepada soalan tu mungkin akan tentukan masa depan organisasi anda sendiri.